Main futsal tak ada masalah. Tapi ketika ada taruhan di sana, maka ia berubah menjadi haram dan dosa besar apabila dikutip daripada peserta. Sebagai contoh, satu contoh. Futsal berapa orang? 5 satu kumpulan. Berarti 10 orang. Futsal 10 orang. Jadi dikutip satu orang, contoh 200,000. Kalau kali 10 berapa? 2 juta. Lalu dibelikan untuk hadiah. Siapa yang menang, maka dia yang dapat. Yang kalah, tak dapat lah. Maka ini bentuk daripada judi. Tetapi apabila hadiah tersebut ada yang sponsor, sama ada sponsor tu per individu, ada mungkin di antara yang tu dia yang kaya, dia yang kaya lah, tak apa, siapa yang menang daripada kumpulan dia pun ikut main juga. Tapi siapa yang menang, tak ada satu pun dikutip, siapa yang menang aku bagi hadiah. Dan dia yang masuk dalam kumpulan tersebut, kalau seandainya kumpulan dia yang menang, dia bagi hadiah pada kumpulan dia. Kalau seandainya kumpulan lain yang menang, dia bagi juga hadiah. Maknanya tak ada dikutip satu pun daripada peserta. Maka ini boleh dalam Islam dan itu bukan judi. Tetapi kalau seandainya lagi duit itu dikutip dan dikutip itu untuk kemaslahatan bersama, maka ini dibenarkan dalam Islam. Apa contoh? Duitnya 200 per orang kali 10 jadi 2 juta. Kemudian futsal tu tempat itu disewa tu. Contoh harga sewanya 1 juta. Kemudian baki 1 juta dan 1 juta lagi ini dibelikan untuk makanan. Makan sama-sama lah. Kalah menang yang penting kita makan. Maka ini boleh. Kerana duit itu dikutip untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk hadiah di dalam satu kumpulan. Tengok, perlombaan ada kalanya suatu perkara yang dibenarkan dalam Islam halal, kadang-kadang jadi haram apabila di situ ada unsur taruhan.